Okey, sebuah kantin menjual laksa, nasi ayam, mi goreng, pizza. Okey, ini makanan. Okey, jus oren dan air mineral. Okey, yang ni minuman. Okey, seorang pelajar akan memilih sejenis makanan dan sejenis minuman. Okey, list the sample space. Senaraikan ruang sampel. Okey, ini makanan, minuman. Okey, kalau buat kotak nampak sikit gini. Okey, mana-mana boleh. Awak nak letak minuman ke atas atau minuman kat bawah pun sama je. Adapun makanan ke atas ke atau minuman ke bawah, mana-mana sama. Kalau tak baca jadual tak apa, kau direct terus. Jadual ni sebagai panduan. Okey, oren katakan O, sini air mineral M, laksa L, nasi ayam A, mi goreng N, pizza P. Dua N. Okey, 2N boleh awak letak M1, M2. Ada awak letak apa ni? G. Okey. Okey, letak G. Kalau ada 2N ni, pastikan awak letak M1 dan M2, sebab nanti takut dekat sini ada satu confuse. M, kalau ada M awak kena letak M1, M2. Okey, awak boleh letak sini ON ataupun dekat sini ON, mana-mana sama je. Okey, ni L A G P. Okey, memang guna singkat je. Awak tak payah tulis laksa dengan jus oren, nanti jadi panjang ni. Buat singkat je. Tapi mesti awak kena tulis ni. Kat atas ni awak mesti kena tulis laksa L, supaya pemeriksa dia tahu simbol ni untuk L ni untuk laksa, A untuk nasi ayam. Kalau awak tak tulis yang simbol ni, nanti pemeriksa tak tahu L tu apa, A tu apa. Terus sini LO. Okay, awak boleh tulis ni LO ataupun OL. Kalau awak mula depan ni L, sini mesti depan A, G, P. Kalau awak sini mula dengan O, semua mula dengan O. Awak jangan sini kalau nak mula dengan O, semua mesti mula dengan O. Kalau nak mula dengan L, L, A, G, P macam tu. Sini pun kena L juga. M, A, M, G, M, P, M. Okey, senaraikan ruang sampel, listkan. Okey, mesti dalam bentuk set. Kurungan sini L, O. Okey, ni kena buat satu-satu. A, O, Z, O, P, O, L, M, E, M, G, M. Satu lagi P, M. Okay, ni listkan. Ni mungkin satu markah atau dua markah. Okay, kemudian seorang pelajar akan memilih laksa atau air mineral. Student will choose laksa or mineral water. Okay, laksa atau, awak bulatkan atau. Okay, laksa atau air mineral water. Kalau tadi cikgu cakap kalau atau, awak nampak laksa L kan? Okay, awak yang mana ada L semua awak tulis. Kalau atau, yang mana ada L semua awak tulis. Okay, yang mana ada L? L, O, L, M. Okay, atau air mineral. Air mineral dari apa? M. Okay, yang mana ada M semua awak senaraikan. Okay, LM dah ada kan? Jangan tulis lagi LM, dia sekali je. Okay, AM, GM, PM. Koma. Okay, tutup dalam bentuk set. Okay, ni belum habis lagi ni. Ni baru senaraikan, baru satu markah. Dia nak apa? Kebarangkalian ni. Okey, apa? Ni dia nak list kan? Tak apa, awak tulis je kebarangkalian dia.
So apa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 apa? 8. Tulis je pangkalan dia. Yang kedua, seorang pelajar akan memilih mi goreng dan jus oren. Okay, mi goreng tadi G, jus oren O. Okay, dan awak bulatkan dan ni. Ikut bulatkan dan. Kalau dan dia mesti couple, mesti G dengan O. Okay, mana G dengan O? Mesti G dengan O. G, O satu je. So G, O satu je kan? Tak ada lagi kan? O, G tak ada. Mi goreng dan. Mana mesti mi goreng dan jus oren. So sini 1/8. Sini 1 markah, ni 1 markah. Atas ni 1 markah.